Buat kan. Awak rasa tak menyenarai tu macam kurang sesuai? Sebab murid dia tak senaraikan, tapi dia dia nyatakan. So yang lagi sesuai sebenarnya bila kita guna menyatakan. Tapi awak tak larilah sebab dia masih TP yang sama. Dia masih TP 1. Cuma penggunaan kata kerja tu lah. Okay, yang lain okay, pembukaan yang baik. Okay, ni bagi saya okey lah pembukaan yang baik. Kupasan awak untuk ni okey. Cuma yang muas ni, bila murid dah dia tak tahu kan, awak boleh kata, mungkin awak boleh cakap yang di luar lagi lah. Yang mungkin tadi awak boleh guna nama kawan awak. Nama tu aku tu ada dalam kelas ni. Bagi pancing lagi. Clue yang memang dia boleh capai kepada benda tu lah. Bila saya buat saya pancing, yang muas saya muas tu awak terus bagi jawapan. Betul, saya macam okey. Yang tu lah yang kurangnya. Sepatutnya awak kena buat lagi lah. Lepas tu objektif okey. Ini tak apa. Tapi yang penting capai lah. Saya nampak capai dia. Aktiviti menarik. Okey, sampai sini okey. Part saya salah. Ya, part awak lah yang buat problem tu. Part bingo tu lah. Bagi saya bingo tu lah sedikit lah. Kalau awak tengok sini, cara awak tulis pun dia terabur sikit, faham tak? Ni dia loretkan murid berdasarkan murid mendengar soalan dibaca kepada guru berdasarkan nombor yang dipilih. Set kumpulan hanya diberikan masa selama 10 saat. Dia ada benda yang macam mana saya cakap, saya tak tahu nak tulis macam mana tadi. Tapi dia sebenarnya boleh digabung-gabungkan. Contoh, murid mendengar soalan yang dibaca oleh guru dan tiga jawapan salah, tapi sampai Ustazah, yang ini sebenarnya jauh. Saya tahu 10 10 saat. Saya melakukan saya datang dengan. Okey, ni dia sekalikan je, awak ringkaskan. Patutnya dia sekali je sebab dia benda yang sama. Kita tak pindah aktiviti lagi. Ni sepatutnya ringkas lah. Lepas tu ini apa tu dah? Awak lah yang tertinggal ulasan tu. Tak, sebab saya nampak Izzah dah macam ni. Justru saya pun tengok ulasan tu sikit pun tak apa. Itu kita tahu ulasan tu kena ada lah. Yang ni, yang ni nampak tak? Saya rasa dia tahu cadang nak buat benda lain kan sebenarnya. Beberapa jawapan akan dipilih. Awak buat apa kat sini? Awak tanya je kan? Yang ini yang saya ingat, awak nak buat apa masa tu? Nak buat benda lain kan? Yang ni, kita nak buat ni. Ya. QR. Apa benda tahu nak buat tu? Mentimeter. Tapi kan awak tukar. So tak adalah. Awak bagi je kat aktif. Awak kan minta dia state tiba je. So yang ni tak adalah. Okey dah. Cuma yang ni tak terbuat lah. Kalau yang ni buang, okey je. Okey je. Mana boleh saya buang? Tapi nanti boleh betulkan balik lah refresh ni. Tak payah betulkan dah. Saya nak suruh buat refleksi tapi tak payah, tak sempat pun nak hantar balik. Itu tak apa je. Tu je lah. So ni continuous untuk apa Ni murid, orang tak ada pelaku tulis lah. Murid melakukan secara ringkas situasi. Contohlah kalau memang tak ada slide kan, kita bagi okey, Bilal ni dulu dia diseksa. So macam lakonkan. Itu kau macam mana? Kalau ada slide. Kalau ada slide. Selesai. Yang RPH ni berapa markah? Sekali dengan pengajaran awak 25. Bukan 20. 20, sorry. 5 individu.